Tegas Misbul lah, tegas. Saya tak berapa tegas sangat. Macam Misbul tegas, garang gitu kan. Misbul ni tegas sampai dia menangis lah. Kalau Korea dulu, kalau time zaman saya, tampar je. Habis game, pemain tu kalah, coach tak puas hati, tampar je depan-depan. Tak kira lelaki ke perempuan. Saya nampak depan mata kepala saya dia. Perempuan pula tu. Ui, gitu. Kalau kita tak boleh. Kalau kita pemain tu dah belah dah. Kalau macam dulu, time zaman saya lah kan, saya suka tengok Morten Frost main. Cara Morten Frost main lain, cara yang main lain. Kadang-kadang saya campurkan lah dengan game saya. Mana yang bagus, saya masukkan lah. Kalau dalam Malaysia waktu tu, abang lah Misbun lah. Dah tak ada lain lagi. Waktu tu Misbun yang paling bagus. Kalau macam zaman Chong Wei dulu, saya suka tengok Lindan main. Lindan dia ada karakter dia. Chong Wei satu, dia punya disiplin sangat bagus. Memang daripada awal lagi tu, tengok bukan dia sangat talent macam Hafiz. Kalau nak betul-betul talent, Hafiz talent. Cuma Chong Wei tu, dia very hardworking. Memang dia kalau training sungguh-sungguh. Komitmen dia tinggi, disiplin dia pun tinggi. Memang kita tahu dia bagus, tetapi waktu tu tak sebagus Hafiz. Hafiz tengok gaya dia apa semua, dia punya skill apa semua memang lagi bagus daripada Chong Wei. Tetapi Chong Wei ni bagus dengan dia punya hardworking. Dia punya thinking pun bagus. Sebab hardworking tapi thinking tak bagus pun mampu juga. Dia pun bagus, dia pun licik. Kalau kat dalam gelanggang tu dia licik. Sebab nak jadi seorang pemain badminton senang, tetapi nak jadi juara susah. Susah sangat. Perlukan pengorbanan gila-gila. Tak percaya tanya Chong Wei, pukul berapa dia bangun? Pukul 5, 5.30 dah bangun, dah jogging dulu. Buat latihan tambahan. 7.30 start training sampai pukul 10.30. Lepas tu petang sambung lagi 2 jam lagi. Awal pagi dalam gelap tu dia dah jogging dulu. Dia betul-betul nak jadi juara. Komitmen kena tinggi, tidur kena awal. Ni nak bangun pukul 5, 5.30. Kalau bangun pagi tak pening kepala. Tak cukup tidur kan? So pandai-pandailah jaga diri. Kalau nak ikutkan sekarang, bukan tak boleh, tapi sangat sukar lah. Boleh, tapi sangat sukar. Negara lain, contohlah Korea. Korea dia punya cara dia ajar, cara dia punya approach dia kasar. Korea macam boleh torture kan, boleh apa semua. Tapi kalau Malaysia tak boleh. Malaysia cara dia lain, cara dia lembut. Kasar sikit, dah report sana, report sini, parent masuk campur. Mak bapak dia tak masuk campur apa. Management tak masuk campur apa. Tak apa masuk campur. Kalau macam tegas, Misbul lah tegas. Saya tak berapa tegas sangat. Macam Misbul tegas, garang gitu kan. Misbul ni tegas sampai dia menangis lah. Tetapi bila dia menang tournament, dia senyum lah. Training dia menangis, tapi menang dia senyum. Contoh Malaysia Open menang apa semua. Ni sebab apa? Sebab daripada Misbul lah, latihan daripada Misbul lah. Lepas tu dia ikut tambah. Ketahanan, kalau tak cukup training boleh tak menang. Daripada first round tu kena main 6 kali baru champion. Kalau tak cukup training memang tak tahan. Main perseorangan. Kalau member gua ada partner. Kalau perseorangan, kalau sendiri penat, siapa nak kawal? Dekat situ dia punya ketahanan, dia punya mental tu. Bila dia nak menang, dia nak menang lagi. Nak menang lagi. Itu. Dia kalau budak dulu dia tak berani. Budak sekarang report atas lah, itulah, inilah. Budak dulu takut dengan coach, respect coach. Budak sekarang tak macam itu. Bukan kata semua orang tapi tak, budak sekarang tak macam budak dulu. Budak dulu takut coach. Senang untuk bentuk, ikut. Tapi coach tu tegas, garang apa semua. Tak semesti budak tu pun boleh improve. Tak semesti terpulang pada budak tu juga. Diri tu juga. Training sama je. Chong Wei training sama dengan yang lain-lain tu. Tetapi kenapa Chong Wei dia seorang naik? Chong Wei tu yang ambil kesempatan. Yang paling penting, coach dah buat program. Player rasa tak cukup. Player tambahlah sendiri. Sekarang senang je buka YouTube, dah ada video dah. Macam mana nak kalahkan dia. Dia kekuatan kat mana, kelemahan kat mana. Semua dah tahu. Mana ada? Kita kena tengok sendiri. Bukannya coach suruh tengok baru pergi tengok. Tak ada. Yang nak champion siapa? Bukan coach yang nak champion. Pemain tu sendiri. Pemain tu yang tanggung sendiri. Macam mana time ketinggalan, macam mana time leading, macam mana time nak menang, macam mana. Kalau semua berharapkan coach, habis lah. 80% pemain tu. Macam itu lah. Contoh next Lidija kan. Next Lidija. Tak ada. Contoh sekarang harapkan Leon Johau pun tak boleh. Sekarang ni nak tak nak kena harapkan Justin lah. Sebab nak harapkan yang bawah-bawah lagi tak apa. Tak nampak. Tak tahu lah. Pihak BM harus tengoklah kenapa boleh jadi kurangnya pemain perseorangan. Tengok macam Indonesia sekarang dah ada dah. Alwi Farhan dengan Zaki Ubadillah tu. Umur baru berapa? 1 20 tahun, 1 18 masuk 19 tahun. Dah juara sana, juara sini. Waktu SEA Games kan. Waktu SEA Games dua-dua tu final single. Umur 1 20 tahun, 1 18. Mana letak muka? Betul. Tak kasar, tetapi dah kurang lah sebab dah Anseyong dah report kan. Kita lagi manja. Daripada dulu, kalau Korea dulu, kalau time zaman saya, tampar je. Lepas habis game, pemain tu kalah, coach tak puas hati, tampar je depan-depan. Tak kira lelaki ke perempuan. Saya nampak depan mata kepala saya dia. Perempuan pula tu. Dia tampar je. Tapi itu memang culture dia orang. Nak macam mana? Waktu saya muda lagi, saya dah nampak dah. Garangnya dia orang ni. Macam tu. Kalau kita tak boleh. Kalau kita pemain tu dah belah dah. Kita tak boleh macam tu. Kalau kita sikit-sikit, nanti parent masuk campur. Nanti
nasihat pengurusan atas tu, kenapa kau buat macam ni, pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi start training, oh kenapa awal sangat. Tapi nak jadi juara, nanti masalah dia, itu tak boleh, ni tak boleh. Tapi nak jadi juara, tak nak kena torture, tak nak kena paksa. Penat sikit, oh dah cukup. Macam mana? Lepas tu bila main first game, masuk second game dah pancit. Pada saya, kualiti tu semua dah ada. Dia punya ciri-ciri untuk jadi juara tu semua dah ada. Mungkin rezeki dia setakat tu je. Rezeki sebagai nak juara je. Sebab satu, bila Lidan kalah, Cheng Long menang. Bila Lidan kalah, Cheng Long kalah, Chen Jin menang. Dia kalah. Dia bukan kata dia punya rival betul-betul Lindan je. Tak ada. Lindan pun ada kalah quarter final. Kalau Chong Wei ni, permainan lebih konsisten lah. In term of kan King of Super Series contoh kan, kalau Lindan ni dia tournament besar je dia menang, tapi kalau Super Series ni dia menang tak menang tak apa. Kalau saya tengok lah, sebab dia dah menang 4 kejuaraan besar, All England menang, World Champion menang, Olympic menang, Asian Games dia menang, 4 semua menang kejuaraan besar kan. Lepas apa lagi dia nak? Kalau Taufik dia pun lebih pada kejuaraan besar lah, dia menang World Champion dengan Olympic. Super Series pun dia banyak kalah juga, macam tu. Dia tak konsisten macam Chong Wei, tapi Chong Wei memang dia in term of dia punya performance memang konsisten. Cuma dia tak ada luck untuk jadi juara kejuaraan besar.